Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adelia Nur membawakan liputan khas program Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat peringkat PPD Tampin 2026. Program yang berlangsung pada Selasa 14 Julai 2026 bermula 7.30 pagi hingga 5 petang di Maidan Pulau Sebang ini menghimpunkan pelbagai agensi dan institusi pendidikan dalam usaha mendekatkan masyarakat dengan peluang pendidikan, latihan serta pembangunan modal insan. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa dan bersama tawa naungannya. Sepanjang liputan ini, kami akan membawakan kepada anda suasana program, aktiviti-aktiviti yang dijalankan serta perkongsian daripada penganjur, peserta pameran dan para pengunjung mengenai manfaat penganjuran karnival ini. Ikuti liputan kami. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita. Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni. Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni. Satu kata demi negara. Kini saya bersama Cik Farah daripada Persekutuan Pengakap Daerah Tampin untuk sesi temu bual. Soalan saya, bagaimanakah program pengakap ini dapat menyelahkan lagi potensi diri murid? Okay. Yang pertama, program pengangkap ni dapat menyelahkan lagi potensi murid dari segi dia punya kepimpinan. Disebabkan dalam pengangkap ni kita ada satu sistem ketua petrol. Di situ pelajar dapatlah meningkatkan kepimpinan dia di dalam program pengangkap. Yang kedua, meningkatkan kemahiran hidup. Salah satu program pengangkap yang kita ada ialah perkhemahan. Jadi dari segi itulah pelajar-pelajar dapat meningkatkan lagi dia punya pengetahuan dari segi iktiar hidup. Terima kasih. Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Kini saya bersama Tuan Nazar bin Mamat untuk bertanyakan beberapa soalan. Soalan pertama saya, bagaimanakah program generasi madani dilaksanakan di sekolah-sekolah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Adlia dan semua kru dari SMK Tengku Besar Tampin ya. Okey, pada tahun ini Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan Makmal Aktif Lestari. Kalau boleh shoot tengok. Makmal Aktif Lestari ini kita memberi peruntukan sebanyak RM400 kepada sekolah rendah dan juga sekolah menengah untuk menghias sudut generasi madani. Makmal Aktif Lestari ini sama seperti sudut generasi madani. Okay, selain daripada itu, KPM juga menyediakan RM1,000 untuk melaksanakan karnival kita. Karnival kita ini ialah karnival co-curriculum yang kita buat setiap tahun tu. Ada buat hari kantin lah, ada buat hari usahawan lah, karnival koko lah dan sebagainya. Inilah dia karnivalnya. Okay, jadi yang seterusnya ialah untuk prasekolah. Mana anak-anak yang nampak baik, suka tolong kawan, suka tolong cikgu, cikgu akan berikan dia stiker duta sayang. Okey, dan seterusnya untuk Tuan Alia dan kawan-kawan yang lain, kita juga beri peruntukan RM2,800 kepada semua sekolah menengah untuk membuat kem pemimpin generasi madani. Setelah dilaksanakan semua yang cikgu sebut tadi, nanti pengetua ataupun pentadbir akan isi laporan. Laporan itu portalnya ada juga di belakang sini. Sudah laksanakan ataupun belum.
Menarik input yang telah diberikan Tuan. Ada pelbagai insentif dan inisiatif yang telah diwujudkan untuk generasi madani pada hari ini. Jadi saya akan teruskan kepada soalan kedua saya yang juga berkait, apakah nasihat yang paling penting yang ingin Tuan berikan kepada generasi madani pada saat ini? Okey. Baik. Untuk pengetahuan Adlia dan semua rakan-rakan di SMK Tengku Besar, sekarang ni Adlia dengan rakan-rakan yang lain, kita bukan bersaing antara satu sama lain. Kita sebenarnya bergerak bersama untuk bersaing dengan anak-anak negara maju yang lain. Bersaing dengan Thomas di England, bersaing dengan Jessica di New Zealand. Jadi kita rakyat Malaysia hendak bergerak seiring dengan negara-negara maju yang lain. Kita sebenarnya adalah dalam satu pasukan. Masing-masing mempunyai karakter masing-masing. Jadi apa yang kita harapkan ialah masing-masing akan berusaha dalam bidang masing-masing dengan jayanya. InsyaAllah nanti ada peluang pekerjaan dan itulah sumbangan kita kepada agama, bangsa dan negara kita. Berdiri megah selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni. Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Hai orang India berbudi bahasa, lembut langkah tarian indah. Anak-anak orang Cina, Hai ajar tarian naga. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadasan semua gagah perkasa. kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India. Sekarang saya berada bersama Nur Darwisha Iman, pelajar tingkatan 3 dari SMK Rempah untuk sesi temu bual. Soalan pertama saya, apakah input yang awak dapat raihi dengan menyertai karnival ni pada hari ini? Apa yang saya dapat daripada menyertai pertandingan karnival ni, saya nampak banyak bos-bos yang ada kat sini lah. Antaranya macam Bank Rakyat Negara kan. Lepas tu ada lagi persembahan kat depan tu. Dengan adanya saya gembira jugalah sebab dapat jumpa Fadina Siddiq dan dapat bersalaman dengan dia. Macam tu juga saya dapat tahu ada sekolah tahap buat kek kan. Jadi teringin jugalah nak rasa. Saya rasa tu je. Terima kasih. Sama. Sekian saja liputan daripada saya Adelia Nur melaporkan untuk TV PSS TBSS.